Berjaya selesaikan hutang rumah daripada tempoh 28 tahun kepada 5 tahun. Hari ini kita mendapat kisah inspirasi daripada seorang goal saver Tuan Azlan. Pinjaman perumahan berjumlah RM161,400 yang sepatutnya diselesaikan dalam tempoh 28 tahun telah berjaya diselesaikan hanya dalam tempoh 5 tahun asbab menabung aset emas. Wow, bagaimana dia buat tuan-puan? Jom saya kongsikan save video ini untuk rujukan akan datang. Yang pertama, dia dapatkan statement daripada bank berapakah jumlah pokok pinjaman yang perlu diselesaikan. Jumlah tersebut dikonvertkan kepada berapa jumlah gram emas yang perlu dikumpul. Kemudian beliau bersungguh-sungguh membuat simpanan secara konsisten untuk capai jumlah gram emas yang diinginkan bagi menyelesaikan hutang. Sambil beliau bersungguh-sungguh menabung aset emas, beliau terus menunggu kenaikan harga emas. Alhamdulillah, rezeki beliau bila baru-baru ni harga emas melonjak dengan begitu banyak sehingga 1 gram RM454. Beliau mengambil peluang menjual suplai emas yang telah dikumpul untuk selesaikan hutang rumah tersebut. Kawan-kawan, jangan lagi bertangguh buat simpanan emas. Bila anda faham bila masa yang sesuai untuk menjual aset emas anda pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. Nak mulakan simpanan aset emas serendah 100, boleh klik link di profil atau isi beg biru. Saya akan beri bimbingan simpanan dengan ilmu terus menabung dengan senyuman.